Hari ni ada apa, Ikram? Hari ni ada jamuan akhir tahun 2025. Oh, ada jamuan akhir tahun 2025. Jom kita saksikan. Kita mulakan dengan jamuan kelas 1 Badar. Kita tengok guru kelas, Ustazah Nur Aina Nabilah sedang bertukus lumus. Kita tengok makanan apa. Cepat-cepat makan. Semua hari ni kena makan. Siapa tak makan, kita denda dia. Okey. Makanan untuk pelajar darjah 1 Badar banyak. Ayam goreng ada. Nugget. Sosis ada. Semua ada. Kita tengok. Ni pelajar-pelajar darjah 1 Badar. Oh, nampak gayanya ada kek birthday. Makan apa? Makan spaghetti. Ni pelajar-pelajar 1 Badar. Jom kita pergi kelas 2 Badar pula. Okey, kelas 2 Badar. Kelas 2 Badar tengah tertib dan sopan. Guru kelasnya Ustazah Masyidah binti Mak Saad. Tak makan lagi ke? Okey, siapa nak makan? Ustazah kata dia kena senyap baru boleh makan. Okey, ni pelajar-pelajar kelas 2 Badar. Ni kenapa ni? Muka lapar ke kenapa? Lapar ke? Riau. Riau? Dia sebab aku cinta. Cinta? Okey, ni pelajar-pelajar kelas 2 Badar. Okey, makanan pun banyak juga. Jenuh juga nak pergi habis makanan-makanan ni. Okey, semua nak makan ke? Okey, semua baca doa makan. Seterusnya kita pergi kepada jamuan kelas 3 Badar. Jom kita tengok kelas 3 Badar. Guru kelas dia adalah Ustaz Safri. Tu dia tu tengah makan sate. Kita tengok semua tengah makan ke? Okey, hari ni semua kena makan banyak-banyak, makan sampai habis. Ni makan apa, Ikram? Ayam goreng. Oh, yang ni dia ada sate. Penuh nak beri habis ni. Semua sate ayam. Tak ada sate lagi? Tak ada. Sate lagi tak ada. Ayam. Okey, kita tengok. Makan apa? Kelas 3 Badar. Makan spaghetti, ayam goreng. Macam-macam makanan ni kita makan. Hari ni adalah hari jamuan akhir tahun. Kita tengok makanan. Banyak juga makanan ni. Cepat. Ui, dia ambil gula tangan je. Sedap. Okey. Tambah. Apa dia ni? Jadi. Makan. Semua kena makan sampai habis. Kalau tak habis, tak boleh balik. Jom kita pergi kelas sebelah, iaitu kelas 4 Badar. Okey, sekarang ni kita pergi kelas 4 Badar. Guru kelas dia tengah bertukus lumus, Ustazah Naimah binti Muhammad Saad. Tengok. Yang ni bukan pelajar 4 Badar, ni sesat sikit ni. Dua orang ni. Okey, semua makan. Semua makan. Awak gelap sangat kelas ni. Memang saja gelap Makan. Semua kena makan. Semua kena makan dengan makanan yang begitu banyak. Ziyad kan nama? Ziyad ke Zayad? Ziyad kena makan banyak-banyak, Ziyad. Selera dia makan. Okey. Ni suasana kelas 4 Badar. Makanan nak kata banyak tak banyak, nak kata sikit tak sikit. Tapi makanan ni insya-Allah jumlah macam ni insya-Allah boleh habis kot. Makanan ni.
Kelas sebelah makanan melambak. Kelas sebelah. Okey, ni suasana sebelum pelajar-pelajar ni tahun depan. Pelajar-pelajar ni tahun depan akan duduk pada kelas 5. Akan menduduk peperiksaan UPKK. Jom kita pergi kelas sebelah, iaitu kelas 4 Uhud. Terusnya kita pergi kepada kelas 4 Uhud. Guru kelas Ustazah Nur Idayu binti Muhammad Yusof. Okey, semua jemput makan. Oh, tertib lah kelas ni. Tertib lah kelas ni, tak bising. Jemput makan. Tak apa. Jemput makan. Bismillah. Okey, semua jemput makan. Makan sampai habis. Siapa tak habis tak boleh balik. Oh, makanan dia apa mewah. Makaroni. Siapa buat ni? Zandra. Terima kasih. Ambil satu dah. Kena ambil apa? Boleh? Okay. Makanan macam-macam makanan ni. Semua makan. Ni export daripada kelas sebelah. Okey, ni adalah suasana kelas 4 Uhud sesi 2025 yang mana tahun depan pelajar-pelajar ni akan menduduki peperiksaan UPKK. Seterusnya kita pergi kepada kelas 5 Badar. Tu guru kelas dia. Guru kelas dia nama Ustaz Hanis, Ustaz Muhammad Hanis bin Ahmad. Kita tengok makanan-makanan kelas 5 Badar 2025. Okey, semua dijemput makan. Makanan begitu banyak. Makanan banyak sangat. Ustaz tak makan Ustaz puasa ni. Okey. Jemput makan. Kelas 5 Badar. Yang ni adalah program terakhir sebelum pelajar-pelajar ni meninggalkan sesi persekolahan kafah. Semua makan sate. Semua sate ayam juga, ada sate daging sini. Ayam saja. Okey, seterusnya kita pergi kelas 5 Uhud. Guru kelas Ustaz Samsul bin Ahmad. Okey, kelas ni tak ramai pelajar. Kita buka. Okey, semua dah makan dah ke? Okey, semua. Weh, makanan banyak. Pelajar tak ramai. Pelajar kurang. Makanan banyak. Okey, semua jemput makan. Ni adalah program terakhir kamu. Lepas ni kamu ini adalah program terakhir kamu sebelum kamu meninggalkan sesi persekolahan kafah. Macam mana? Apa perasaan nak tinggalkan sekolah kafah? Seronok, sedih? Apa perasaan nak meninggalkan sesi persekolahan kafah? Happy. Yang ni tak mau tanya, yang ni gaya dia seronok ni. Okey, ini adalah kelas 5 Uhud sesi 2025. Ni pelajar-pelajar muka-muka kegembiraan. Gembira. Muka-muka gembira ni. Apa? Muka-muka gembira.